Tahukah anda haiwan apakah yang pertama dibawa ke angkasa lepas? Dan haiwan apakah yang paling membawa maut di dunia? Inilah antara keajaiban dunia haiwan yang saya ingin kongsikan pada hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sebelum memulakan bicara, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Muhammad Habib Hanzalah Hazani bin Abdul Mukmin dari SKLTB Bukit Canggang. Kod sekolah saya ialah BBS 1036, berusia 11 tahun dan merupakan seorang pecinta haiwan serta sains. Hari ini, saya ingin membicarakan sebuah buku yang luar biasa bertajuk The Rocker Science 2. Fakta pelik, unik dan kelakar haiwan. Buku ini ditulis oleh Dr. Muhammad Fahmin dan Dr. Nur Anis, dua orang pakar dalam bidang bioinformatik dan biologi perkomputeran serta epigenetik bioperubatan. Kepakaran mereka menjadikan buku ini bukan sahaja menarik tetapi juga penuh dengan fakta sains yang mengagumkan. Kesahihan faktanya bagai bulan terang di malam gelap. Tidak boleh disangkal lagi. Buku setebal 150 muka surat ini adalah edisi kedua daripada 7 siri buku terbitan The Rocker Science Sendirian Berhad. Kelebihan buku ini ialah ia dipenuhi gambar berwarna-warni yang menarik perhatian semua peringkat usia. Tidak hairanlah ia telah terjual lebih 3,000 naskah di Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia. Apa yang menarik tentang buku ini? Mari saya kongsikan. Fakta pertama yang mengejutkan saya ialah haiwan pertama yang dibawa ke angkasa lepas bukan manusia yang terlebih dahulu ke sana, tetapi lalat buah. Pada tahun 1947, lalat buah telah dihantar ke angkasa lepas dengan roket V2 milik Amerika Syarikat untuk mengkaji kesan radiasi terhadap organisma hidup. Menarik bukan? Inilah sebabnya saya memilih buku ini. Buku ini membongkarkan sisi luar biasa alam semula jadi yang sering kita terlepas pandang. Seterusnya, tahukah anda haiwan yang paling membawa maut di dunia? Mungkin ramai yang menyangka ia adalah harimau atau ular berbisa. Namun, jawapannya ialah nyamuk. Siapa sangka haiwan kecil seperti nyamuk boleh menjadi pembunuh utama dunia. Serangga kecil ini membunuh hampir 750,000 orang setahun kerana menyebarkan penyakit berbahaya seperti malaria dan denggi. Inilah sebabnya kita perlu menyokong usaha membanteras nyamuk, antaranya seperti mengadakan kempen kesedaran bahaya nyamuk Aedes dan mempergiat program pemusnahan tempat pembiakan Aedes. Ingat, janganlah sudah terhantuk baru teringadah. Oleh sebab itu, bab ini menjadi bahagian kegemaran saya. Fakta ini membuktikan saiz kecil bukan penghalang untuk memberi impak besar kepada dunia. Selain itu, burung belatuk mampu mengetuk pokok 20 kali sesaat tanpa rasa pening. Hal ini kerana tengkorak burung belatuk mempunyai struktur khas yang mampu menyerap daya hentakan. Hebat bukan? Justeru, kita juga harus mencontohi semangat giginya untuk terus belajar dan berusaha mencapai kejayaan. Kalau tidak dipecah karuyung, mana akan dapat sagunya? Di samping itu, ada lagi fakta yang lebih mengejutkan. Lidah ikan paus biru boleh menyamai berat seekor gajah. Manakala jantung ikan paus biru pula menyamai berat saiz sebuah kereta. Subhanallah, sungguh hebat ciptaan Tuhan. Daripada haiwan sekecil-kecil serangga hingga sebesar ikan paus biru, setiap satunya memiliki keunikan tersendiri yang kita boleh pelajari dan kagumi. Kenapa anda perlu membaca buku ini? Apa yang saya kongsikan tadi hanyalah sebahagian kecil daripada pelbagai fakta menarik, mengejutkan dan mencuri hati yang terdapat dalam buku ini. Cara penyampaian buku ini juga sangat mudah difahami, santai dan penuh dengan humor, menjadikannya lebih menyeronokkan untuk dibaca. Buku ini bukan sekadar menyajikan fakta menarik tetapi juga mengajar kita untuk lebih mengenali dan menghargai alam ciptaan Tuhan. Jika seekor lebah kecil boleh memberi manfaat kepada dunia dengan madunya, kita juga
boleh menjadi insan yang memberi kebaikan kepada masyarakat dengan ilmu dan usaha kita. Saya memilih buku ini kerana saya mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi, sama seperti lalat buah yang meneroka ruang angkasa yang asing bagi mereka. Saya sentiasa teruja untuk mencari jawapan di sebalik perkara yang nampak kecil seperti seekor nyamuk, tetapi sebenarnya mempunyai impak yang sangat besar kepada dunia. Pengajaran utama daripada buku ini adalah kepentingan untuk sentiasa mempunyai sifat ingin tahu dan meneroka ilmu tanpa jemu. Bagi menghargai keunikan alam ciptaan Tuhan, ilmu perlu terhidup. Jadi, marilah kita meneroka ilmu tanpa jemu. Saya sangat mencadangkan buku ini sebagai bacaan untuk semua peringkat umur. Sekian, terima kasih.